malam ni. Cakap je. Seram. Kita masuk kampung Wak Hassan. Assalamualaikum, dengar sini. Kami sampai hujung jalan tanah. Lampu rumah berkelip pelan. Angin bawa bau yang aneh. Masjid dah gelap. Pandang gerbang bulu Roma naik. Ramai kat sini buang barang. Barang yang tanah pakai lagi. Bila malam menjelang, Semua suara jadi dingin. ada nama dipanggil. Dari belakang Aku tengok kau, kau tengok aku. jangan tegur. Kita dah kena ni. Cakap je. Seram-seram. We are here to cerita-cerita seram. We are here to cerita seram. Kampung Wak Hassan. Nak buat podcast. Cakap je. Seram-seram. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Voice Out Cakap je. Ya, okay, bersama Panji Syafiq di sini. Tante Mas di sini. Wan di sini. Hairul di sini. Ya, korang mesti tahu kenapa kita dekat belakang kita dalam belakang kereta. Kalau kau nak tahu kita kat mana, kita kat mana? Kita Kampung hari Wak ni Hassan. kita buat yang luar biasa sikit. Kita Ah. tak pernah buat podcast waktu malam. Okey? Voice Out Cakap je tak pernah buat waktu malam outdoor. Waktu malam outdoor tempat angker. Okey lah, tempat dia cantik, nature. Dekat dengan surau cantik. Kampung Wak Hassan kita Kampung dekat Wak Sembawang. Hassan. Kita Sini dekat dah- Sembawang. Sini dah macam parti tadi dekat sini Ramai budak-budak datang, budak naik motor, datang Saja nak kelainan buat podcast. jalan-jalan, parking kereta kat depan kan, jalan. Then the funny thing ada satu empat Podcast orang merata tak? budak perempuan. Kat sini Dia saja. walk Kat down hawker to center the kita dekat buat, alley kat dalam ni kat sampai tempat. dia masuk dalam tempat tempat orang kata Dengan ada buang-buang. tempat di situ. Dia tepi laut tu lah, tepi laut ada tu. beach there. Foggers basically foggers walk. Tak naik kereta, tak naik motor, berjalan ke sini sampai titik end. Tak ada torchlight, tak ada apa tau. Dia just use dia dorang punya handphone punya lampu jalan. Correct. Kalau aku pun tak berani sangat macam ni. Kan? Mas Berani si perempuan-perempuan tadi, budak-budak tadi, the teen girls teen girls. Berani steady jalan. Dia dah masuk dah kat buka-buka kat dalam tadi. Kalau kan korang tadi korang dah mungkin korang dah follow kita kan. Like and comment the four ladies tu. Ya, kalau dia ikut Voice Out Cakap je, kalau dia tengok podcast ni wah, betul lah sis salute sama you lah. Dengan budak-budak motor tadi. Tapi budak motor ramai tu lelaki tak takut sangat. Ini 4 perempuan steady dia jalan. Steady pom pipi. Okay guys. Kita nak start kita punya cerita-cerita seram. Oh ya ke? Cuba cerita kat situ. Ah, Tadi baru ada komen My Life. Dia Ah. cakap kawasan sini memang ada banyak cerita. Lagi-lagi orang-orang pancing kat sini. Diorang banyak cerita. komen kalau korang ada komen. Apa cerita, apa terjadi. Okay. Macam tadi Wan cakap dia suggest kita nak OP Asom Is that the word? Opesum. OP Asom. Siapa start cerita dulu? Black or white. Okay. Okay. Dia be the judge. Kita ada orang kelima Kalau ada suara orang kelima tu memang kita ada orang kelima. Kita ada crew members. Behind the scene. Yes, orang baru crew. Okay. OP Asom. Macam mana Okay. Okay, ready? Okay. Dia gini apa? Black and white. Black and white, Black and white, okay. Ah, Black and white, ya senang. Okay, black, white. Memang asal. Okay, ya, okay. Okay, so second? Oh, Second second I second I can go lah. Okay, go Oh, dia tahu ya. Okay. Then next will be third tu. Mas Okay, last. You save the best for the last. Okay. Okay, so nak berapa cerita ni? Okay, satu-satu dulu. Satu dulu Satu dulu then we go around. Pada korang yang tengah dengar ni, akan dengar ni kan,
please komen sikit lah kalau korang ada cerita pun korang komen sikit cerita pendek and maybe kita boleh ceritakan. Maybe korang can go to Mas kalau ada cerita dia nak share, kita boleh bacakan dia punya cerita. Ya. Siapa ada cakap lah. So Mas on live sekarang kan. Sorry, Berat makan. I baru baca komen dekat My Life kat situ. Orang cakap orang tanam saka, buang benda. Biasa. Yes, sama ini biasa. orang kata bukannya orang Melayu, orang kita jam buang. Every international bangsa. Tempat favorite untuk diorang buang-buang kawan-kawan diorang. Oh, okey baru tahu. Kita nampak tak? Can you see us Macam silau lah. Because kita boleh pergi sana and see whether you can see us. Laptop si mati dah rasa. Boleh? Silau kan? Sini ke? Silau Too strong Can lower the brightness. Okay, Kat boleh. sini ke? Kat kawasan mana? Oh ya, I remember. Masuk Crime Watch kan? Yes. Kuan ni Okay, InsyaAllah. Oh ya, I remember apa taxi tu kena bunuh kat sini Focus. Yes. Okay, better lah. Itu berapa tahun yang lalu sih. Kesian attack tu Okay lah. Tak baik sih. Okay. Lepas tu tempat sini memang sunyi nak masuk. Sunyi sih, pokok-pokok besar, pokok-pokok lama kan. Memang gerun lah. Dekat dengan surau tu. Kita dekat dengan surau ni. You kidding me? Kita buat di surau depan ni tu. Depan ni lagi berapa tapak je. Silaunya because apa tau, belakang tu ada lampu. Dekat ada lampu. Better? Apa lagi korang dengar cerita, cuba komen jadi aku boleh baca. Backlight dari tipe silau. Okay? This is back. Hi. Thank you for joining my live. Okay. Kita dekat kawasan surau Kampung Wak Hassan. Okay, kita tengah buat podcast. Lepak-lepak cerita-cerita lah. Ni first time kita buat outdoor podcast kat luar-luar. Dan Abang Panji, kita punya director ni nak suruh kita lepak cerita-cerita seram-seram sikit lah. Jadi kasih vibe sikit lah. But we are not going to walk. Kita tak buat night walk. Courage walk ke apa kita tak buat. Okay? Kita duduk sini diam-diam. Dia lampu mana? Yes, situ masa Ada orang juga mungkin kereta juga. sana ada orang jalan-jalan pakai lampu handphone. Actually Ramai, nari sini ramai live sih. bagus Sini macam very aktif live sini. Malam-malam. Audi, is that coming from you the sound? Ya. Ay, kau ni Kau jangan takutkan mak kau lagi. tak ada tadi dah. Tadi nanti kita keluar. Mak. Sekejap. Terlanggar Korang tadi kalau ada cerita-cerita tentang kawasan Sembawang sini, maybe boleh cerita share dengan sesiapa yang baru join kat sini, mungkin dari luar negara yang tak tahu mana Sembawang, mana apa Kampung Wak Hassan semua. For me pun I tak tahu banyak tentang Kampung Wak Hassan, cuma I tahu dia memang sebuah kampung dulu, kampung lama. Okey, jom. Yes. Alright. Sambung. Okay. Yes. Okey, so mulakan So yang tadi dengan So yang tadi yang kecoh tu dia punya part ni nak ajar semua kita cut out dia edit Ya. Okay, so I QAS start cerita dulu I think I start with my personal experience dekat sini lah. A few years back I pernah macam join this jemaah tabligh lah. So kita station kat sini for I think berapa malam for 2 malam dekat this masjid Kampung Wak Hassan. So that point time masih muda lah, macam early 20s, and then it's a rare experience yang kita macam buat macam apa qiyamulai dekat masjid kan. Selalu masjid is macam tertutup dekat HDB house. So coming here dia punya experience a bit different lah. So kita tidur dekat luar tau. Dia punya the main punya apa prayer hall is kecil je apa. And then I choose to sleep outside lah. If you see the compound of the masjid itself, dekat luar tu kau dah macam ada dia punya separation cuma just a short apa concrete macam partition tu je kan, pendek je kan. So kalau you baring kalau you tidur baring tengok atas
mesti nampak apa kat atas semua dia punya pokok-pokok apa tu semua. Oh, it's a open. Oh, ya. Dia open konsep, open konsep. Habis lepas tu macam walaupun it's masjid, but I know that you know the boleh rasa lah macam walaupun tengah malam, and then most of the people are sleeping, cuma ada macam 2-3 orang tengah baca Quran. Itu macam pasal that thing is still new to me tau. So macam rasa macam bila terbangun tu, macam terbangun 2-3 pagi, tengok orang tengah baca Quran, orang tengah solat. Ni betul ke tak betul, ni manusia ke tak ni? Kan you see daripada belakang, daripada nampak dia punya daripada belakang daripada tepi. It's not like macam directly kat depan apa. Ya tak apa, dia nak sambung tidur balik. Lepas tu tak boleh tidur lah. Tak boleh tidur, tengok atas, tengok tepi, tengok bawah, tengok siapa bangun. Tapi kalau macam nak katakan seram tu, I would not say seram, but maybe it's a new environment for me. Apa ni, a new environment where kita tidur macam dekat masjid, and then it's on top of that is outdoor, dengan dekat tempat yang tu tengah-tengah hutan macam ni, banyak pokok-pokok ni, can hear all the background macam sekarang ni macam kerik, hear a lot of nature punya bunyi lah. But kalau nak cakap seram tu seram jugalah. Pasal tengok, pasal selalunya kalau kita tengok movie ke apa, tengok kat atas pokok lah apa semua kan. Which is tak ada apa-apa lah, kita tak rasa kita macam takut-takut sendirilah. Tapi kalau you in that building, in that situation, open macam ni, takut je apa yang terkeluar correct lah. But if you ask me now sekarang dengan masa tu, that was maybe about 10 years ago. It's different lah. Kalau I baring kalau macam sekarang, so I saya tidur lagi, I would not feel macam tak rasa. Pasal I think through the years I dah belajar apa tu semua kan. So it's different, different thing lah. Okay, it's a different kind of me now daripada like 10 years ago. Okay, sekarang me Okay, next. Next. Okay, this is way back during my NS time lah. One day kita weekend, kita kena stay, kita ada guard duty for the next day. So only a bunch of us stay dekat dalam bang lah. So dalam that bang tu cuma ada 5 of us. Semua tidur satu bang tapi jauh-jauh sikit lah. So while I was about to macam terlelap habis, suddenly I macam terdengar people dragging and stamping their boot tau. Tuk coming to the direction of kita punya door kita punya bang door. So coming tuk. Suddenly depan pintu dia tendang pintu. Then I want to move on, nak tengok siapa biadab sangat, kita nak tidur bising sangat, jalan macam monster. I cannot move. So I cannot move my head, and I can open the eyes only. Then suddenly the thing stamp his feet, stamp the boot lah, dekat to me. And what did he do? Just go to my ear, you see. Boleh rasa dia punya hot air dekat tepi ni tau. 2 kali. I wonder which camp. Pulau Tekong. Oh, Tekong tak payah. Tapi dia hot air. Boleh rasa. Hot air selalu orang tapi I cannot move. I cannot move. Then Tekong memang banyak cerita juga. Then after that, I know this is not normal lah. So then after that stamp his feet, the boot to the door, keluar. Then slowly I can move. Dia punya ngeri, takut. Because literally boleh dengar suara dia punya, bila dia cakap, dia hembus dia punya nafas tu. Okay guys, itu dekat Pulau Tekong lah. Surprisingly, masa dekat Pulau Tekong, that is only one time yang kena ganggu. So orang cakap cerita-cerita macam-macam dekat Pulau Tekong, but fortunately lah, satu kali je kena ganggu. Other than that, Alhamdulillah. Okay, sekarang kita go to Mas. But before that, kita nak cakap balik, kita ni sekarang dekat Kampung Wak San. Betul-betul dekat end the bridge yang kita nak pergi antara
Dia punya Tak ada bridge. Dia apa ni? dia macam partition lah Barrier. Concrete barrier. Concrete barrier. where in between dia punya end of kampung apa masjid to the other side. Yang Beach area. famous untuk orang buang-buang campak-campak dia orang punya saka lah. Whatever lah Okay, so now we go to Tante Mas punya cerita. Mas, keluarkan sikit muka kalau tak nampak. Sekejap kasih kakak adjust dulu. Kakak Newton lah nak cerita. My cerita Keluarkan sikit muka. binatang. Biasalah. Binatang ni tak apa. Besar-besar. Okay, my cerita I think Mama, Mas keluarkan sikit. Buka your face tak nampak. Lagi-lagi. Okay. Because the light dekat luar ni. Baru nampak muka. Nampak? Lagi sikit. Okay boleh. Dia nak kena lampu ni lah. Okay, my cerita I think you all dah dengar Mana lah. lampu kat sini Mana lampu kat sini? For them. Lagi satu kita punya? Ya ni. Itu tadi saya cakap, bukannya tadi suruh off ke? tak yang itu kena off lah dah off. Okay Mas. I think my cerita korang pun dah dengar kat podcast lain lah. So nothing new. Tapi kepada sesiapa yang baru nak dengar cerita Mas, ni pun pasal kampung jugalah, my kampung. I also pernah tinggal kampung bereda betul-betul macam kampung Wasan gini. Lorong-lorong jalan-jalan gini, gelap-gelap gini. Kampung Beri. Jalan Bahar punya dalam. Kampung Beri. Yes, yang dekat dengan laut situ. So Kampung Beri. So tinggal sana dulu. Then lepas tu satu malam ni kita I was in primary 6. Then my adik I dengan adik tidur rumah nenek. Rumah nenek time tu semua dah pecah. Dengan nenek seorang je rumah yang belum pecah. So waktu tu kita sampai maghrib naik bas 206 macam gitulah, lupa yang ada roundabout yang selalu KC buat Misteri Jom 12 yang the bus stop kat situ. Kita turun situ. That was the last bus stop. Kita Timing kau berapa time tu? Time tu hari malam Jumaat. Kita sampai rumah nenek maghrib. Nenek ambil dari luar pasal memang seram nak jalan kat dalam tu. Semua dah pecah. Sikit jalan kat situ, batu malam kita settle down tengok TV lama kan. So nenek dah kat dalam. Sebelum nenek masuk dalam bilik tidur, tingkap nenek memang terbuka tau. Okay. Rumah nenek keliling semua lampu buka. Pasal takut perompak ke apa. Tapi memang perompak takkan masuk. Sebab? Pasal dia dalam. Siapa yang nak pergi rompak sebiji rumah tu? Semua dah kayu papan apa semua tau. Berkeliaran kau habis lepas tu kita it was about 10 plus to 11. I ingat lagi tengah baring tengok TV dengan adik. Lepas tu tiba-tiba bunyi pintu dia pasal buka dua tau. Baik rumah dia kan kampung kan zinc kan, betul macam ada lubang-lubang wiring gitu. Nampak bergegar pintu tu. Saya tengok apa benda tu. Mak adik tengok ni. Tapi sebelum nenek I tidur, dia dah cakap dengan arwah Maito yang tidur kat sofa kayu panjang apa tak tahu tu. Dia cakap, tengok budak-budak ni nanti setan ke apa kacau dia gitu terus dia masuk. So kita buat bodoh biasa kan. I remember lagi pukul 11 salah. Macam orang rushing nak pergi toilet. Rushing nak terkencing gitu tau. Pintu bergegar. So I panic, then dah tak tahu nak buat apa. I terus kabut kejut nenek. Nenek I bangun, nenek I terus ambil dia punya, dia kalau tidur belakang dia katil dia mesti ada sabit macam pisau potong-potong rumput tu sabit. Yes. Dia ambil itulah, dia keluar. Mula mak adik lelaki masuk, lepas tu dia keluar balik. Dia keluar balik tu pergi panggil nenek. Dia keluar, dia marah Maya tu. Tu tak tahu nak jaga cucu semua. Sekarang dia dah marah untuk tu. Dia buka pintu. Dia rapatkan. Dah dengar dia maki-maki kat luar. Dia memang garang. Dia memang berani. Dia maki, lepas tu dia masuk. Dia hempas pintu tu. Dia cakap, dah semua masuk. Dia gini, dengan kita kena marah. Habis, I cannot tidur waktu tu. Dah tak boleh tidur, dah takut. Tapi takut sampai tertidur lah. Kita, that was my experience. Nampak pintu bergegar depan mata. Tak boleh perompak, I mustahil akan masuk. Tak akan. Pasal dia dalam lagi. Ni kampung rumah yang tinggal seketul macam surau ni satu. Dia macam gitu lah. Bayangkan. Itu first nampak. Rupanya bila dah besar, I cerita balik dengan adik I. Rupanya adik I dia dah nampak dulu. Time dia nak masuk, nak panggil nenek dulu. I masuk second kan. Dia masuk terus dia keluar balik. Tingkap bilik nenek I memang terbuka.
kat tingkap tu dia dah nampak inilah gula-gula. Oh. Satu ekor lah. Terus sekarang kabut dia keluar. Dia keluar, I tengok dia tak, nenek tak bangun, I yang masuk kejut nenek. So, habis nenek buat apa? Nenek itulah pergi keluar, pergi maki benda tu lah. Itu betul yang nenek, dia orang berani, dia berani. memang daring lah. Yes, dia berani. So itu yang pertama kali dalam hidup I nampak pintu bergegar. Dia ketuk macam nak terkencing 2 kali punya deg. So sampai sekarang impact dia tu bila ingat tu memang masih kedengaran dia punya, nampak dia punya pintu bergegar. Masih tengyang-nyang, tak Serious ingatan. Ya, serius. Serius. So memang tak kelakar tu, memang kau ajar gila lah. Kau faham tak? Kau budak siap kat luar, kita masih ni, tapi nampak macam kita betul-betul dekat dengan pintu. So boleh nampak kan benda tu depan? Kita tak nampak benda tu, pintu dia bergegar. Yang nenek yang nampak gula-gula tu. Nenek yang nampak. Wow. Nenek yang nampak. Memang kat depan tu ada pokok warna kuning tu, pokok apa, cempaka ke melo Yang bau ada bau. Yes, maghrib yang tidak bau. Yes, kat situ. Dan depan longkang. Lepas tu sebelah rumah nenek tu ada tasik. Dia tasik besar. Diorang cakap kat situ ada macam harta karun lah, apalah orang buang kat situ. I don't know lah. Tapi memang tasik tu memang very eerie. Yes. I see. So yalah, itu cerita daripada Kampung Beri lah. So lepas tu kita Tak, aku yang buka. Jadi boleh ada lampu. Tak, aku dah button. Aku dah nak lari. Kai. No, I nak lampu kesian. Aku dah nak lari. Aku juga. Dia boleh buka sendiri. Kan? Jangan sih. Ya, I nak tunjuk dia bukan boleh. Okay. Okay. Okay, nanti kita boleh bagi tahu dia orang. Okay. Sama. Kan? Tapi tak ada apa-apa lah. Okay. Kai punya cerita pula, Kai punya cepat. cerita, yes. Aku rimas dengan terbang-terbang benda ni. Back to okay. Kai. Sorry, alright. Your story, Kai? This happened when during, I think my age is around primary school. Okay. So my family semua balik Batu Pahat. Pasal on that day ada orang arwah tok ngah meninggal lah. So by the time kita sampai kampung dia, dah almost pagi midnight. Lah. Almost midnight lah, pagi lah. So jadi my father park depan rumah tu, kampung tu. Dari luar ada nampak benda putih. Ini lain macam je. Kita budak primary school, so innocent, we don't know what is all this like Hantu ke apa Jadi kira abang bodoh, ada salam-salam pakcik, all the makciks all. Makciks Makcik all masuk dalam. Jadi kat ruang tamu dia lah, ada hall. My father duduk kat tepi singgah arwah Pak Long Ai lah. Jadi dia pergi berbual dengan orang. Betul-betul kat tingkat tu, outside the tingkap itself is a pokok durian. Okay. And this gula-gula sudah standing like horizontal against the pokok durian. Horizontal. Then nama pakcik, my arwah Pak Long dengan my father, tak ada apa-apa. Then cukup time, we went back to Singapore on that night jugalah. So the next night pun, one of the relative there also saw that gula-gula. Oh, tempat Okay. same spot. Sama spot Oh. Tapi siang ni tak nampak lah. Tak. Siang hari Malam kalau je. nampak daring itu ada. Dia dah pakai sunblock tu. Lakulah. Oh. Yeah. Then kalau I bawa Then dia tak pergi kejar dia. budak-budak, buat apa nak main kejar-kejar? Tak puasa lah. Time tu tak takut lah Tak takut. Pasal tak tahu benda tu lah. Okay. Okay, the fourth story dah terkeluar. Each of Semua us. dah kasih story okay. masing-masing. Okay, kita back to Next one part. back. Okay, one more story kan ada. Okay. Maybe this one will be a bit long lah. Okay. So tempat kerja I actually the somewhere in Singapore yang quite remote. Also macam kampung Wak Hassan juga, but is in the ni kat north okay. Sama juga around the north. So Masa cannot see your face tau. macam you pernah dengar orang cakap yang dorang punya apa
third eye lah apa semua macam boleh nampak kan. But for me is different. For me is bukan secara zahir boleh nampak, but apa ni? Feeling. Bukan feeling, macam dengan mata batin. So usually I akan dapat rasa tau. But I tak nampak direct. Cuma I boleh rasa and I boleh agak. Nanti tapi bila I tidur, benda tu macam dia download, dia sync tau. So bila I tidur, dia akan replay balik apa yang I nampak, apa yang I experience. So that point of time I was still new to that place. Okay. And then I kerja malam. Okay. I kerja malam. So biasalah building tu memang tempat dekat dengan apa? Dekat tengah-tengah hutan, habis dekat dengan banyak tanah perkuburan. And apa ni, and I was new to that place. So budak-budak cakap diorang dia dengar kat tangga ada orang nangis. Kadang dekat dalam apa ni, dekat tingkat atas dengar apa, keyboard tengah typing. Pintu apa ni, pintu kena bang apa kuat-kuat walaupun tak ada orang kat atas. Teruskan. Tak macam distracting itu. Okay. So tak biasa kan. So I pun buat bodoh lah. Macam to me ni normal lah. Ni I punya tempat cek makan apa. I bukannya buat tak buat apa benda salah. First time night shift lah ni? Itu one of the first few time lah. Pasal selalunya I takkan stay dekat dalam apa ni, dalam compound, dalam building. So that was one of the first few time yang I ingat lah kat dalam building. Then lepas tu is macam tengah rest time kan. So I tidur lah. So bila I tidur tu, I nampak diri I dekat macam keluar tau kat that area. And I nampak kampung kat sana. And kampung berkampung, and dorang macam coming towards me nak kacau I, and they were like mocking me apa tu semua tau. And tapi I tahu tu bukan manusia pasal apa. They look like humans but they look very old. You imagine macam manusia yang umur 100 tahun, dia punya kulit macam berkedut, kering tu kan. And then you double or triple of that. Macam lagi nampak lagi apa ni, nampak lagi tua, lagi hodoh lah. So there's like banyak berpuluh of them over there, apa ni, macam nak nak takutkan I lah. So I pun like apa macam ni I gaduh dengan dorang lah. So I gaduh dengan dorang. I gaduh dengan apa yang kelakarnya nampak I keluarkan pedang tau. I keluarkan pedang, tak tahu pedang siapa dia, mana pedang tu datang. Pedang I macam perang dengan dorang. In your dreams lah. Dah mimpi lah. Dah mimpi. So tapi bila terbangun tu baru I sadar, okay. So apa yang happen semalam, it's apa ni, it reflects from your experience lah. Pasal bila I keluar macam I walaupun macam dalam apa ni, kita jalan apa, I tak kosong-kosong. Nanti I akan zikir, I akan baca-baca apa tu semua. I akan tengok atas, akan baca-baca, tiup sana, tiup sini. So maybe ada ganggu certain benda yang berhuni kat sana lah. But that was the first and only time yang it happened. After tu semua, so selalu kat tempat kerja nanti kita solat apa semua pun. So from there on, dah bila baru-baru pergi, memang rasa takut because it's pokok besar, habis dekat dengan kubur, you know, dekat dengan laut. So it times got 3 different things to apa ni, to face. So after that dah alhamdulillah apa ni, dia punya macam rasa aura seram ke apa semua dah hilang, dah tak ada lah. And then pun dah jarang dengar macam kena kacau kat sana apa semua. Kalau tak dulu I heard of people cakap dengar all those things lah, kena apa, pintu slam kuat-kuat, then dengar keyboard clicking malam-malam, habis kat tangga dengar macam ada perempuan nangis, which we know tak ada perempuan kat kita punya tempat kerja. Tempat kerja tak ada perempuan, semua lelaki. So that one very very common lah. Macam biasalah orang dah macam
dah okay lah, kau jangan kacau aku jangan kacau dia gitu lah. Something like that lah. Okay guys. Itu dia second cerita daripada Wan. Okay, now back to me lah. This one not my experience, but a friend of mine relate a story for dia punya pakcik. Pakcik dia masuk dalam. So one day dia bangun tidur daripada dalam sel tu dia bangun tidur. Then ada orang baru dalam sel tu lah. 2 orang saja, dia dengan orang tu lah. So orang tu is a very dark small size guy lah kata dia. So and this guy yang baru masuk tu always start cursing him tau. Dalam sel tu all the racist remarks semua keluar everything. So dia berang dia just start fight lah. Dia macam tumbuk orang tu smiling. Tumbuk sana, orang tu relax. Dia tak jatuh, tak bergerak, tak ada apa-apa. But this fella tangan dia pun dah sakit dah, dia rasa sakit. So satu kali dia then last straw dia tumbuk. Tak tahu dia tumbuk, tapi dia kata dia punya pain go to him and dia pingsan. After dia bangun, he's in dia punya warden wake him up lah, tanya what happened. This guy lah is disturbing me. Then what guy? After a while dia cakap, warden dia cakap, there's no guy, you are alone in the cell. You nobody is if you in this cell at that time. Then dia tengok tangan dia berdarah semua. Then who I fight? Then warden tu tengok, you see, you punch all the wall. Tapi dia rasa dia tengah fight dengan that creature lah. Dia tengah bergaduh lah. Nampak macam orang lah. Nampak macam orang. Kacau dia. Dia elak sana. Tapi actually don't know, walau apa tak tahu betul ke dia lawan orang ataupun dia hallucination lah. Itu dalam banyak cerita dalam sel lah. Siapa yang tahu please komen sikit kalau korang ada 1-2 experience dalam sel. Cerita ni tak seram, tapi macam kalau you are experiencing it seram sih. Aku nampak orang dia, aku pukul tapi tak ada orang sih. Tapi rasa macam kena apa, dia punya tangan tumbuk something kan. Dengan tangan pun berdarah. Actually I mean scientifically dia tumbuk wall lah. Tapi takkan dia boleh bergerak kan. So kalau bohong dia bohong dengan saya. Okay. Next Mr. Tante Mas. Next I think cerita pasal Audi kot. Audi punya cerita seram. Pasal ini terjadi dekat rumah kawasan Choa Chu Kang. Kita pergi rumah tu untuk letak barang, ambil barang. Tiba-tiba at this corner pintu terbuka. Kita letak barang kat rumah tu lah. Dan lepas tu Audi tiba-tiba masuk. Dia cakap dengan I, "Ma, I saw something white colour." You remember tak? Yes. Apa you nampak? Kain macam kain dia cakap dia nampak. Mak aku kepunat ayam. Aku dah kena beli tanya ni. Ayam tak apa, punat dia pula keluar. Ayam ada punat. Kau ajar lah. Agaknya malah setengah siang-siang ayam nampak punat. Inilah terbang-terbang lah. Okay. So ni Audi punya experience. Dia nampak, dia cakap dan I macam percaya tak percaya kan. It was 11 plus that time 10 plus 11. Dia cakap tapi memang blok tu memang nampak malap sungguh. Memang aura dia memang tak sedap lah. So tanya dia macam percaya tak percaya. Cakap kau nampak apa? Dia cakap I saw something. Rekod apa belakang? I saw something. Dating abang. I saw something. Dia cakap apa benda. Dia cakap dia nampak kain lalu macam dia macam koridor sini, tangga turun tau, terus penghabisan rumah corner. Dia nampak kain tu macam swipe gitu, macam gitu. Tak, cakap betul ke kau nampak dia? Betul ke kau nampak? Ya, muka dah pucat. So I take it macam okay lah, 50-50 lah, tak nak takutkan diri pasal kita masih ada kat situ. Tapi memang kalau pergi kat situ kentut dia lagi.
Okay, sorry. Memang kalau pergi kat situ aura dia memang tak sedap. Memang tak sedap. Dekat mana? Kawasan Choa Chu Kang. So memang seram. But you personally belum tak nampak apart from that. Tak Masa nampak. dia nampak I tak nampak. I was kat dalam tengah letak barang. Dia seorang kat luar. Dia seorang Tak kat takut? luar. Adi. Takut sebab tu dia masuk dia jumpa I. Ma. Muka dia Muka nak nak pucat. Ma. I think I saw something. Macam macam betul tidak takut main kan? I nampak apa je? I nampak macam kain. Sekejap gitu. Mula-mula dia cakap benda putih. So kucing. There's this kucing kalau putih juga, putih berlapuk. Dia suka naik tau. Dia suka Ada kencing. kucing Dia suka bola. kencing kat depan dekat koridor tu. Kain tak tinggi. Pasal I tanya dia height kain benda tu macam mana. Kalau Ah. kucing bawah apa? Ini tinggi. So yeah. So you ada nampak muka tak? Oh, Dah bagus tu dia kasih kain. Dia bagi kain ni je kata orang, kalau dapat tangkap kain tu ada ilmu kebal. Macam mana? Tanya cakap aja ini kata pacik-pacik tapi jangan percaya. Betul Mas? Betul Betul. Itu yang kata-kata pacik Tak tu orang cakap kalau nampak bantal peluk Peluk. tangkap dia. Tangkap so bawa pergi mana? Buat janji. Buat tidur. Buat apa? Buat janji dengan dia. Untuk Like ni kata orang tua lah, nak minta kaya ke apa ke, but in one condition, once I open you don't disturb me, but you must make me like rich lah, something like that lah. Baru kau buka dia punya tali atas. Kalau tak nak kaya, kalau buruk nak jadi handsome ke, lelaki nak jadi perempuan ke. Lelaki dah jadi perempuan. Tapi ni orang-orang tua cakap lah. tapi whatever it is, perjanjian dengan setan tu the ending will be bad lah. Ya. So Kalau boleh dielak. kalau boleh dielakkan kan. Don't try. Betul lah. Dia pandai-pandai kita macam ustaz pula. Gini kita dengar, kita bukan cakap bukan macam ustaz, kita dengar ustaz cakap. Okay guys. Dah habis dah habis cerita Banyak lagi. Banyak lagi Okay, kita Banyak last lagi, siapa nak Kalau cerita? cerita semua memang tak habis lah. Sampai subuh tu subuh dekat sini. Terus kita dah penuh dengan serangga kat sini. Okay guys, kita akan sambung lagi tapi di lain masa, lain keadaan, lain tempat. Yes. Kalau korang nak kita pergi mana kan, korang bagi tahu kita dekat mana. Dan kita pergi lah. Korang jangan suruh kita night walk, carriage walk semua tak perlu. Kita tak perlu jalan kita nak duduk Kita nak je. duduk santai santai chill. Betul, santai. Santai, Dan kita pun boleh bacakan korang punya story. Tak semestinya kita punya story, korang send DM kita, me, Tante Mas, Kita boleh bacakan. Wan ataupun Kai, kau boleh DM, kawan-kawan masing-masing boleh DM. Kita bacakan korang punya story. Tempat yang korang recommend nantilah. Kita ada a few places. Ini sorry lah, ini last impromptu punya photoshoot, video shoot. Ni kan last minute gila. Last minute gila. Sebab earlier tadi kita dah ada shoot, kita dah panas, penat. Padahal balik dah lepak tau. Kan besok another day, another work lah kan. Tiba-tiba dah janji. Tiba-tiba dah set. Adalah orang tu last minute dapat cuti. So kita dapatlah buat gini impromptu. So kalau ada kekurangan, makin bising dekat belakang background kita kalau korang dengar Sound dia dah mengacau. So nanti lepas kita keluar nanti, maybe live kita cakap lah apa yang kita dengar. Kita rasakan pula nanti. Okay, kita pergi break dululah. Okay. Makan prata. Makan prata. Ya, orang cakap kalau ada pergi tempat-tempat gini jangan balik terus. Balik kemudian. Pergi minum dulu, pergi pub minum dulu. Salah, pergi minum dulu. Kedai kopi. Kedai kopi. Dah warning Kalau nak pergi pub kena don't drink and drive. Lepas tu lesen lu take care. Ya. Okay guys, take care. This thing is very rare lah kita buat. So orang korang suka lah Rare ke tak pernah dibikin? Pernah bikin? I ever go shoot Untuk dekat voice Kubu. out cakap aja mungkin abang pernah, but for us in group tak pernah. So this is the first time Auda podcast. Kita harap korang suka. Kalau nak lagi komen, kalau tak nak lagi kita duduk studio je lah. Lagi selamat. Tapi I as a private air driver I bawa malam pun
encounter juga. Alamak, ni you cerita nanti kat Prata boleh tak? Kat Prata ataupun the next episode, the next simpan tu private. I'm sure banyak dekat luar sana tu, so PhD Yes. yang banyak cerita-cerita dia orang Mesti Okay, so let's us sign out for this episode. This is Voice Out, cakap je. Panji Syafiee di sini, Tante Mas di sini. Khairul di sini. Wan di sini. okay, this is the new set of new crew, new team. Padahal Okay, Assalamualaikum. Be Jumpa safe and lagi. stay safe. Bye. Yes, bye. Bye.